Orang bersedekah ke masjid, ya kan? Bisa je masuk neraka. Sebab itu, tidak tersurik sedekahnya tu di papan laporan. Hanya minta lihat. Kau percuma saja, memang tidak tahu jemaah lain masuk di sedekah dan tidak bersurik di papannya, nak lihat je. Hanya minta lihat. Ini kan? Kecik pengurus masjid, kau ustaz dan kau mengaji, tolong sampai ambil koyo. Itu tu sampean. Mudah-mudahan nyubah perangainya je. Allah semangat lah ustaz kau nyampean. Iya kan? Dah sudah mengaji kau kecik orang nak mecik kau, nyo ndak datang dah je. Jadi ndak usah ustaz kau di pasan-pasan nang kaji le pak. Kadang-kadang orang nak nampak pasan tentunya ndak datang nah. Biasalah ustaz tu kaji nang kenyo sampean, lai terengah di pengurus tu. Kau hendak agak-agak lah ustaz mengaji.